Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peminat-peminat yang dok ikuti bersama, dan juga saya ucap selamat dan sejahtera kepada peminat semua yang ikuti bersama di dalam video FC Citra Nabi dan juga saya Yi. Maka hari ini ada sikit maklumat untuk peminat-peminat yang dok ikuti bersama, iaitu berkenaan dengan pihak Mujahidin Palestin dan juga Mujahidin yang ada di dalam Gaza dan juga yang ada di dalam Palestin. Semua tak ni tu hari ni tu pakat pergi kepada Khan Yunis. Buat apa tu? Oleh kerana di situ tu ada satu tempat yang besar bagi tentera. Dan di situ juga orang panggil ada tempat duk kurung apa tawen ni. Duk kurung situ tu. Maka beberapa hari yang lepas sebelum daripada nak berhenti nak ke pertikaian di antara Israeliah dengan Mujahidin Palestin, sebelum pada tu ya ada berlaku bom di situ hak besar, iaitu tempat dok taruh tawen ni tawen ni saat ni tu ada hak hadiah ikat pada tanggal 7 tahun lepas tu, dan juga ada juga tawen ni hak dia ikat di masa peperangan, iaitu tentera Israeliah yang dia takak ketika masuk pergi di dalam Gaza. Maka demo pihak Mujahidin tu ikat hidup ada juga selain daripada hak mapuh tu duk tinggal situ, demo buat kerik mayat pakai dia kepada negara dia dah. Lepas tu hak hidup dia ambil kurung juga di kawasan Khan Yunis. Ada satu lepak untuk kurung ke orang-orang ataupun tawen ni hak dia telah takak. Maka di situ tu beberapa kali Israeliah bang. Jadi tempat tawen ni yang hak besar sekali itu dibangkan oleh Israel pada beberapa bulan sebelum daripada nak berhenti pertikaian tu. Maka di situ tu tak ada siapa masuk pergi tolong lagi. Oleh kerana pintu terawo ataupun pintu napak, pintu gua, pintu lubang hak dia tu telah tertutup. Katuk, utuh turun dengan sebab dibangkan oleh Israeliah. Israeliah tu bang saat ni tu sengaja bang terhadap tawen ni ko ya dok pehel kata Mujahidin duk situ ke, hak tu tak tahu juga. Tapi di segi nak ucapan ataupun di segi perkajian daripada ilmiah daripada luar-luar negara pakak dok berbicara ataupun wikrak berkenaan dengan hal ni, dia kata Israeliah ni sentiasa dengan sengaja. Kebiasaan dia tu dengan sengaja dia bang. Tak kira tentera dia sendiri, tak kira orang dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia kata demo ni masuk pergi dalam Gaza tu seolah kata mapuh dah. Seolah kata mapuh dah. Apabila hatta pergi dalam Gaza ni, ia kira kata 50-50 ya hidup dengan mapuh. Lalu itulah apabila jadi tawen ni dan jadi tentera dia, bang mapuh sama sendiri pun belana. Oleh kerana ada video hak dulu tu, hak lepas mari dah. Hak tang mula-mula berlaku tu, Israel berdiri dengan secara udara pergi kepada Gaza tu, harap ada tentera dia tu duduk di tanah. Duduk di dalam Gaza dah. Duduk tanah. Berdiri turun pergi juga kena tentera tahuannya eno dah. Itu panggil jadi permainan alat teh dia. Tentera dia sendiri, tapi tak ada pihak khabar lagi. Dah duk lapan nak mapuh situ, duk lapan nak pergi situ, tahu cekak dah. Tapi salah satunya sebab duk pergi juga tak kerana negara dia terpaksa. Paksa suruh pergi. Nak lari tak boleh. Sebab tu kacau pergi juga tentera tu. Ada dah orang tahu tu kata Israel duk bang fok dia sendiri. Mana ke kalau kecek mudah-mudah kalau jadi tentera orang kafir, tak kira lah negara mana-mana pun. Jadi tu jadi ning kalau hak pesing lawe pesing berde ni tentera tu tentera mapuh dah orang panggil. Itu hak kerajaan tak siap dah tentera mapuh. Tak kira lah negara mana pun kalau jadi tentera hak orang kafir orang panggil tentera mapuh. Sebab apa lah tentera mapuh? Kerana kerajaan dia tu, kerajaan orang kafir ni dia tak ada bila dah kata demo ni hidup mapuh dah. Nanti nak jiu-ya, nanti nak duit gitu lah. Lepas tu hak Israeliah ni terlebih dahsyat lagi. Apabila mapuh tu, duit gaji tak uis setengah. Setengah lagi tak uis, setengah lagi tu bui. Banyak lagi hak tak boleh duit. Keluarga-keluarga hak tentera mapuh tu.
hak masuk pergi perai dalam rozah tu tak ada boleh duit. Banyak lagi tak ada dapat. Dah harta yang telah bagi selepas pada mapuh tak ada. Apa ekor ya boleh. Tu makna kata tu permainan Israeliah terhadap tentera. Makna kata gitulah kita pihak ambil lah. Maka hari ni tu lubai terawa tu kata pihak mujahidin Palestin saat ni tu giduk kali tu lah ni. Marang itu waktu baik dah banyak berapa orang. Dah kena turun dengan kena gali masuk, kena buat turun oksigen. Bubuh gas atas belakang dan guna daripada pegawai ataupun pekerja ambil hak mesin dan ambil puak-puak mujahidin sendiri masuk pergi dalam tu kena pakai gas. Kerana lubang terkatuk dah. Nak masuk pergi tak ada dah oksigen dalam tu. Lubang hak tumbuh kat tukuk ni pun sumak habis. Kerana dia bom besar situ. Tempat tawan ni duk tu. Maka boleh buat tubik dah buat 3-4 ekor dah. Mapuh dalam tu buat usung buat tubik dah. Dari sebab dia mau masuk dengan gas dah. Kena masuk pergi tu masuk dengan gas. Bukan masuk pergi dengan jadar itu tak boleh nyawa dah. Kena masuk dengan gas. Itu di kawasan Khan Yunis. Dan hak dunia duk tengok lah ni, duk tilik lah ni, iaitu perkenaan dengan Palestina ataupun tentera mujahidin Palestina ni Allah. Dan dunia ni akak tinggi. Sebab apa dunia akak tinggi? Kalau mengikut daripada negara, susah ya. Tapi alat senjata cukup lekat. Ada tempat situ, tempat sini. Ada senjata boleh buat sendiri. Dan hak so lagi dunia duk tilik. Apabila tawan ni mapuh ni, kena bang oleh Israeliah sendiri ni, song-song tak ada kena turut pergi ambil dah banyak bakal hak mapuh tu. Tetapi nak ayat atau orang Islam ni, para mujahidin Palestina ni, walaupun mapuh dah pun pisah juga nak ambil banyak buat tubik. Walaupun bukan orang Islam, walaupun demo tu jadi tawan ni orang kufur, orang yang kufur dah mapuh. Dia pisah ambil buat tubik untuk nak hantar klik juga kepada keluarga. Ini hak terikat di hati-hati manusia seluruh dunia. Kacau nak buat tubik juga banyak hak mapuh tu. Hak orang kufur, hak jadi tawan ni tu nak buat tubik pergi hantar juga keluarga. Nak beri klik juga kepada Israeliah. Hak ni hak dekat hati, hak terikat dengan seluruh dunia. Tak sekira dari segi orang kafir ke, orang lain-lain pun support. Lebih-lebih kita lagi orang Islam ni. Nak ya atau cara Islam tu boleh tu. Walaupun banyak pun kena hantar klik. Apabila jadi tawan ni. Maka boleh hati situlah. Dia buat mujahidin boleh hati. Boleh hati seorang seluruh dunia kata cara molek terhadap tawan ni. Tapi mapuh ada arah dia mau bang sendiri. Bukan puak dia duk bunuh. Israel lah tak bang di situ. Maka walaupun mapuh dia nak hantar klik juga banyak. Lalu tu lah learning tu duk cari lagi. Beberapa banyak lagi tawan ni hak mapuh tak boleh nak tubik lagi. Dan sekarang lah ni pula duk jumpa lagi di dalam rutuh-rutuh tu kakak-kakak orang hak mati syahid daripada rakyat lah tu ada tindih dengan rumah, tindih dengan batu di dalam rozah tu banyak dah tak boleh temu lagi lah temu tulen, temu hak tak hancur lagi gitulah yang di kawasan tengah-tengah bandar rozah dan juga sebelah utara dan juga di sebelah Rafah duk jumpa setiap masa lagi lah ni dan sekarang lah ni budak-budak rozah saat itu walaupun tidak ada sekolah, walaupun tidak ada dengan secara kerasmian untuk pelajaran, tetapi sekolah buka dah. Jadi orang ngajar ada selalu dah. Sepah wetista tak ada nak gapo ngaji ni sebagai fardu ain. Di atas mereka dia mengajar selalu dah. Guru saat itu mai mengajar selalu dah, budak-budak berpakat mengaji selalu dah. Ya ini ngaji betul agama lah. Sebagai fardu ain walaupun dalam keadaan susah, walaupun baru lepas musuh, walaupun duduk dalam keadaan begitu orang panggil percemasan tu, tetapi belajar demo tu tak berhenti. Lepas perang beradu pertinokan tukar tawan ni tak beberapa hari, maka apa dia pun mula mengajar dah. Maka 3-4 hari dah lah duk mengaji. Budak-budak saat itu boleh pergi sekolah kelas semula walaupun di dalam khemah pun dengan tidak ada madrasah ataupun sekolah dengan secara rasmi. Itulah maklumat yang saya nak beritahu kepada saudara berkenaan dengan hal itu. Dan seterusnya satu maklumat lagi iaitu berkenaan dengan Turki. Turki sudah buat rupa camlong ataupun rupa seumpama Sete Yahud.
Turki buat rupa seumpama setai Yahud. Ikat tali di tekak, heret nak yang kapal tubai di tengah udara. Seolah-olah kata Turki ni gantung tekak setai Yahud dengan kapal tubai heret naik ke langit. Buat rupa gambaran. Buat patung lah. Buat patung. Buat anak ke. Buat lupan. Buat patung. Ya atau setai Yahud ni kena hukum bunuh dah. Kerana orang Gaza pun dia bunuh, tentera dia sendiri pun dia bunuh. Tentera diri yang bunuh. Lalu itulah Turki saat itu buat rupa camlong, katung nak kapal tubai kata kena bunuh dah. Hukum dia jatuh kena hukum bunuh dah. Setai Yahud tu. Tapi sekarang ni tu tak ada siapa boleh igat pun lagi lah. Lalu itulah setai Yahud ataupun Israeliah tu Tok Sewi Turki masuk beri bantuan terhadap Gaza tu. Tok Sewi jadi orang yang ada kursi koha dalam Gaza. Sebab ni salah satunya Turki ni orang yang meletakkan akan Israeliah juga. Salah satunya dah. Walaupun dia tu duduk di bawah perjagaan NATO. Ni nak ya atau perangai orang kafir ni, ya duduk atas, kita orang bawah ni tak ada kira Melayu, tak kira agama apa lah. Sebut kata jadi kaki tangan dia, mampu beri. Boleh duit sekadar tu lah. Boleh sekadar duit kau dah mampu. Lepas ada tu dia tak ada dah. Makna jadi tentera orang kufur ni, kena ingat semua-semua dah. Atau mampu dah kita tu. Sebab ia nak ambil kita jadi dinding hak dia. Seperti mana hak berlaku dalam Israeliah, berlaku di dalam Gaza, tentera pergi jadi bangka ataupun jadi kambang, jadi dinding untuk orang kufur, untuk negara dia, bukan untuk kita dak. Tu belana lah orang yang luar-luar negara hak jadi tentera makan gaji ataupun orang panggil tahan rapcang, hak dak kerja oleh Israel dak. Negara banyak negara bangsa banyak bangsa, keturunan banyak keturunan, jadi tentera Israel dah maka mapuh dah. Tak ada boleh habu apa, bahkan duit pun tak ada boleh setara mana, boleh kodok gaji tu lah. Apabila dia tak say, tengok dia bang pok dia sendiri seperti Taiwan ni, dan dia berdirikan dia sendiri, dia hantar dengan udara mari, walaupun pasukan mujahidin duk gomo dengan tentera Israeliah di bawah tu, tapi mari dengan kapal tak bang, kena tak buat dia sendiri tu berapa banyak kali dah. Begitu juga di tempat-tempat yang lain duk jadi, kadang-kadang terbang pok dia duk teh. Lepas tu janding kata puak mujahidin belana dah. Tempat lain pun seperti juga. Ni boleh kita buat mikir. Dah ada berlaku di seluruh dunia sekarang lah ni. Dah termasuk juga tempat teh. Dah tangan-tangan demo berlaku. Dah bukan kata puak mujahidin sangat dak. Dah sebagai training hak dia dah. Itulah maklumat ringkasan untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.